Ilmu kita menunjukkan itu di jalan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala tidaklah menghukum kita di atas sesuatu yang kita tak tahu. Kalau kita infak di atas niat yang baik, tapi dia dibelanjakan bukan di atas perkara yang baik. Okay. Niat yang baik ni dalam ibadat, niat yang baik mesti diselangi dalam ibadat, niat yang baik mesti diikuti dengan amalan yang tepat. Kalau niat yang baik, amalan yang tepat tidak memberi manfaat. Dan niat yang baik, amalan tak tepat tak memberi manfaat. Amalan tu kena tepat. Kalau orang tu dia boleh semayang tahajud, contohlah dia boleh semayang tahajud, memang power dia punya tahajud. Sepanjang malam tu pun dia boleh zikir, dia duduk, dia bersuluk, dia berzikir setiap malam. Orang kata orang jumpa dia, memang zikir je kerja dia. Zikir tak berhenti-henti zikir, tapi dia tak semayang. Kalau orang tanya dia, pasal apa tak semayang? Aku makam lain atas sikit, depa makam bawah. Imam tu najis tak bersih, aku tak semayang. Makam aku lain, tinggi sikit. Tapi dia zikir tak berhenti. Ini tak memberi manfaat. Walaupun dia ikhlas, tidak memberi manfaat. Bagus dia baca Quran tak berhenti, baca Quran tak berhenti, langsung baca Quran. Tapi tak pernah nampak dia semayang Jumaat. Kat mana kamu tak tahu. Tidak memberi manfaat. Syariat tak boleh putih, dia tak boleh potong daripada syariat. Niat dalam ibadat, niat mesti diikuti dengan ibadat yang tepat. Itulah yang dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabat. Ibadat itu mesti mengikut ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala dan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Perkara-perkara wajib yang utama, yang sunat-sunat yang Nabi ajar mesti diletakkan di hadapan. Itu yang pertama. Tetapi tentang perkara-perkara lain, tentang aktiviti-aktiviti seharian kita ataupun ibadat-ibadat yang bersifat manfaatnya dilihat di dunia, ma'qulatul ma'na, kita nampak kesan dia di dunia, hikmah dia kita tahu, natijahnya kita tahu. Di sini kena buat dengan niat yang baik. Sebab kalau niat tak baik, kita tak dapat ganjaran. Kita dah sebut dalam kelas-kelas yang lepas, ada hadis Nabi SAW kata, orang yang paling awal dibangkitkan di akhirat, 3. Mujahid yang mati syahid, ahli ilmu yang mengajarkan agama, orang yang banyak bersedekah. Ditanya kepada orang yang mati syahid, 5 qutilt. Kenapa hang dibunuh? Dia kata, aku dibunuh di jalan Allah. Kadzabt. Engkau tipu. Innama qatalta liyuqalu fulanu jari. Sedangkan hakikatnya engkau berperang supaya orang kata dia ni berani. Kemudian dia akan ditarik, diheret dia di atas muka dia sehingga masuk ke neraka. Begitu juga orang yang mengajarkan ilmu. Mengajarkan ilmu untuk apa? Engkau mengajarkan ilmu. Dia akan kata aku mengajar ilmu untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kena tutup. Mengajarkan ilmu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dia akan kadzabta, engkau tipu. Innama ta'allamta al-ilma liyuqalu 'aliman. Engkau belajar ilmu supaya orang kata engkau ni alim. Laqad qil, dan orang telah kata pun engkau alim, dia akan diseret, dibawa masuk ke neraka. Yang ketiga, orang-orang yang bersedekah. Kenapa engkau bersedekah? Aku bersedekah mengharapkan wajah Allah. Kadzabt, engkau tipu. Engkau bersedekah supaya orang berkata engkau ni jawad, orang yang banyak bersedekah, dia akan diheret ke dalam neraka. Jadi balik kepada cerita, satu, niat mesti ikhlas. Niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak, tak memberi manfaat, yang pertama. Dan yang kedua, amalan ataupun kebaikan yang kita buat ini atas jalan ilmu kita menunjukkan dia di atas jalan kebaikan. Ilmu kita menunjukkan itu di jalan kebaikan. Allah Subhanahu Wa Taala tidaklah menghukum kita di atas sesuatu yang kita tak tahu. Allah tak hukum kita. Tetapi sekadar ilmu kita, kena beramal dengan ilmu kita. Ilmu kita menunjukkan ini memberi manfaat, letak di tempat tu. Ilmu kita menunjukkan ini tak memberi manfaat, jangan letak di tempat tu. Ilmu masing-masing lah. Ilmu masing-masing. Contoh sebagai contoh. Di satu negeri, bukan negara, contohlah di mana-mana tempat lah sebagai contoh. Orang menganggap duit itu bila disedekahkan ataupun bila disedekahkan pergi kepada fakir miskin. Atas anggapan itu ramailah orang yang bersedekah. Bila ramai orang yang bersedekah, mereka dapatlah pahala duit itu pergi kepada orang miskin.
Oh, nampak macam sedekah kat orang miskin, kami pun nak membantulah bagi, nampak kepada sampai orang miskin, dia pun bagi. Tapi bagi orang yang ilmunya dia melihat, ni bukan pergi ke orang miskin, ni cuci duit punya kaki. Ambil duit dia simpan banyak, dia bersedekah sikit. Kalau ilmu dia menunjukkan yang itu, dia janganlah bersedekah di situ. Ilmu dia menunjukkan macam tu, dia pergi cari tempat lain. Contoh lainlah, di tempat, tak kisah di mana-mana pun, orang yang membayar zakat ke apakah di tempat tu merasakan sampai ke orang miskin, dia pergilah di situ. Tapi kalau orang yang ilmu dia menunjukkan kepada dia, ni bukan sampai ke orang miskin, ni sampai ke pemerintah dengan amil zakat yang banyak, orang susah tak dapat. Atas nama amil zakat, sebab di sana sini. Okey, dia tahu begitu, bagi ke tempat lain. Kalau ilmunya menunjukkan yang sumbangan dekat sini ni sampai kepada orang-orang yang nak belajar agama. Orang yang nak belajar agama dan mengajarkan agama, dia sumbanglah di situ. Tapi kalau ilmu dia, perkiraan ilmu dia, aku sumbang dekat sini, dia pergi ajak benda-benda khurafat, janganlah sumbang dekat situ. Jadi balik kepada soalan, apabila perkara-perkara yang bukan melibatkan ibadat yang kita tak tahu maksudnya, kalau tak tahu maksudnya, kita kena ikut apa yang Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul ajarkan. Kita tak tahu tujuan dia, sebab apa bilangan rakaat sekian-sekian ni kita tak tahu, ikut je 100%. Tapi sesuatu yang akal kita boleh fikir, gunakan akal kita atas pertimbangan masing-masing. Kalau kita tersalah, Allah Subhanahu Wa Taala memaafkan kita. Allah bagi kepada kita ganjaran berdasarkan niat kita lah. Wallahu a'lam.